JPN melarang dan akan mengambil tindakan yang keras. Jadi semua rakyat Malaysia terkejut. Hari ini kita dikejutkan dengan satu statement oleh JPN yang dikeluarkan di media-media, termasuk oleh aku pun terkejut juga. Baik, sebelum kita kupas pasal isu tersebut, hari ini Datuk Seri Mohamed bin Sabu merakamkan takziah atas pemergian Karam Singh Walia dan menyifatkannya sebagai kehilangan yang besar dalam dunia kewartawanan negara. Beliau dikenang sebagai wajah ikonik Buletin TV3 sejak era 90-an dengan dedikasi tinggi dalam penyiaran. Semoga keluarga beliau diberi kekuatan dan jasa beliau terus akan diingati. Tapi tak lama lepas tu, JPN keluarkan statement rasmi media. Statement tu sebenarnya merujuk kepada satu kes penggunaan 4 mic card oleh seorang di Kelantan. Tapi statement tu dilaporkan di media secara umum sehingga semua orang merasakan perkara tu ditujukan kepada semua rakyat Malaysia yang nak guna Budi 95. Dan JPN betulkan JPN tidak menghalang menggunakan mic card untuk dapatkan subsidi Budi 95 asalkan tidak melanggar undang-undang.